Anda tahu ke, yang susu ikan paus bukan macam susu biasa. Teksturnya sangat likat, hampir seperti ubat gigi. Susu ni mengandungi 50% lemak, antara susu paling berlemak di dunia. Sebabnya, anak ikan paus perlu membesar dengan pantas di lautan yang sejuk dan luas. Jika susu ikan paus cair seperti susu lembu, pasti susu yang keluar akan hanyut sebelum masuk ke mulut anak paus. Setiap kejadian pasti ada sebab kenapa dan mengapa. Walaupun hidup di tengah samudera, anak ikan paus tidak pernah kebuluran. Kerana Allah telah sediakan rezeki tepat mengikut keperluannya. Jika makhluk sebesar itu pun Allah jaga rezekinya, siapalah kita untuk rasa rezeki kita dilupakan? Tenanglah, pasti ada rezeki sedang menuju ke arah anda tepat pada waktunya. Follow dan like untuk lebih banyak info menarik.